Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ni Cik Man nak tunjuk cara tukar bateri remote kereta Honda City. Kereta Honda ni bateri dia dah low. Tengok tu ada perkataan key. Dia tulis itu bad. Dia bintik-bintik, berkedip-kedip. Jadi tu tandanya bateri remote kereta Honda City sudah hampir kehabisan. Apa nak buat? Kita pergi kedai ni, DIY, kita belilah bateri CR2032. Lepas dah beli bateri tu, okey, jom kita belajar cara buka remote kereta Honda City ni. Okey guys, inilah bateri yang Cik Man cakap tu. Dia nama Energizer CR2032. Bateri ni kita nak pakai satu je, tapi dia jual dua terus. Tapi tak apalah, satu lagi tu boleh pakai remote kipas dekat rumah ke kan. Okey, kita pergi ke langkah seterusnya, buka remote kereta ini. Okey guys, ni dia remote kereta Honda City. Jadi mana yang kita nak buka? Ni dia. Ada apa tu, benda yang boleh kita tolak ni lah. Jadi kita tolak, lepas tu kita tarik besi putih ni. Mula kita tolak dulu, bagi dia ni. Kalau tak boleh kan, kita kena rendah, kita kena serongkan dia supaya dia punya tu, dia punya benda tu boleh, plastik dia boleh masuk ke dalam. Kadang-kadang benda ni susah sikit nak tolak dia. Tolak, lepas tu tarik, tolak pakai kuku. Lepas tu tarik besi putih ni, dia punya kunci. Dah keluar dah, nampak tak? Okey, lepas tu, lepas dah keluar, di celah ni, ambil duit shilling, masuk dan kepakkan dia. Jangan risau, dia takkan patah. Dia takkan patah. Ambil duit shilling tak kira berapa posen sekalipun. Janji duit shilling tu boleh kepak benda ni. Okey, ni saya pakai duit shilling 50 sen. Masuk kat celah tengah-tengah ni. Lepas tu tolak, tolak ke atas atau ke bawah ke. Tu dia, dah terkeluar bunyi tap. Dia jadi macam ni. Okey, dah jadi macam ni. Nampak tu bateri tu. Cabut lah kan. Kita cabut. Tu jangan sampai terkeluar pula. Okey, kita cabut dia punya bateri ni. Sekejap tu dia, cabut pelan-pelan. Okey, buang lah. Dah sudah kan. Ambil bateri baru. Bateri ni tadi kita koyakkan satu je. Nak pakai satu je kan. Koyakkan. Ambil bateri ni tadi. Jangan sampai jatuh. Ini pasal kita tak ada benda nak pegang dia. Ni bateri ni. Time ni pula. Buka bateri ni. Lihat, nampaknya dia seal kuat. Macam mana ni kena pakai gunting. Ada pun ketik kuku ketik kuku kita potong dia. Tu dia. Siap pakai ketik kuku pasal dia
melekat. Dia seal betul-betul lah guys. Okey. Bila kita dah buka ni, kita dah koyakkan dia, kita pasang balik semula lah. Okey, pasang balik kat tempat bateri tu nanti kejap lagi. Ni dia guys, bateri yang baru beli tadi. Okey, lepas tu kita letak dalam bekas dia balik. Letak balik. Okey, dah letak dalam bekas dia. Kita tutup balik tutup balik. Tekan balik. Sampai bunyi. Tu. Tu dia. Tu dah. Dah sudah. Lepas tu masukkan balik kunci ni. Tu bunyi Okey, baik. Masukkan kunci ni, kadang-kadang benda ni dia tak nak bergerak. Jadi tolak dia punya getah yang kat luar tadi plastik tu. Masukkan kunci kita. Dah siap guys. Okey, dah siap. Sekarang ni kita matikan kereta. Okey, kita matikan lampu. Okey. Okey. Sekarang kita try start back semula kita start back semula. Dengan pegang remote ni tadi, kita start back semula lah. Okey, dah tak ada dah simbol. Dah okey dah balik kereta kita. Dah tak ada simbol bateri berkedip-kedip. Kalau tidak, kita tak boleh buat kereta ni lah. Dan tak boleh tekan remote ni. Jadi masalah lah nanti kan. Okay, itu saja untuk perkongsian pada petang ni. Kalau bermanfaat, sila like, komen dan share pada kawan-kawan yang memerlukan bantuan. Assalamualaikum. Goodbye. Jumpa lagi di masa akan datang. Bye-bye.